Pernah dengar orang Cina cerita kejahatan bangsa dia kepada orang? Tak pernah. Pernah dengar bangsa India cerita kejahatan kepada bangsa lain? Tak pernah. Ada mana-mana bangsa lain di dunia ni cerita buruk bangsa dia kepada orang? Tak pernah. Melayu saja buat begitu. Yang penting yang ambil duit tu Melayu. Melayu. Melayu tak apa. Ambillah lagi, curilah lagi, rompaklah lagi. Yang penting Melayu dan juga Islam. Sebab dalam negara kita ni, Melayu dia boleh rompak, dia boleh curi, dia boleh sakau, dia boleh mentekan darah duit rakyat dalam negara kita ni. Janji Melayu, janji Islam, tak ada masalah. Yang tak boleh, Cina dengan India, tak boleh. Melayu, curi, rompaklah harta rakyat dalam negara kita. Sekarang pun musuh masih berbisik-bisik bersama mereka. Kita saja alpa. Kita saja bodoh. Tanpa segan silu, tanpa rasa malu, membongkar segala keburukan, kebobrokan bangsa sendiri untuk tontonan orang ramai. Inilah bangsa kami yang huduh, yang buruk, yang comot. Semua pendedahan keburukan bangsa kita kepada orang lain hanya atas kepentingan pilihlah aku untuk jadi pemimpin. Wah, ni semua buruk, yang elok aku seorang, maka pilihlah aku. Itulah tujuan pendedahan ini semua. Bukan ada kebaikan apa satu pun. Apakah yang telah dicapai oleh bangsa kita selepas tahun demi tahun mendedahkan kejahatan, kebobrokan, kebusukan bangsa kita kepada orang lain? Apakah kelebihan yang kita dapat? Apakah tamadun yang telah kita bina daripada pendedahan-pendedahan itu semua? Tak ada satu pun tuan-tuan, melainkan bangsa kita semakin hari semakin dipandang hina. Musuh hanya berbisik-bisik. Pernah dengar orang Cina cerita kejahatan bangsa dia kepada orang? Tak pernah. Pernah dengar bangsa India cerita kejahatan kepada bangsa lain? Tak pernah. Ada mana-mana bangsa lain di dunia ni cerita buruk bangsa dia kepada orang? Tak pernah. Melayu saja buat begitu. Pasal Melayu ni tak ada keyakinan diri, tak ada keyakinan kepada keupayaan bangsa sendiri. Dia perlu sokongan bangsa lain untuk dia jadi ketua, untuk dia memimpin, menjarah dan menikmati semua keistimewaan sebagai ketua. Maka dia burukkan bangsa dia untuk dapat sokongan bangsa lain. Itulah yang sedang terjadi pada masa ini. Maka musuh terus berbisik-bisik, orang Melayu terus hinggap bersipongan memburukkan bangsa sendiri. Semua keburukan didedah waktu ada pemilihan. Tujuannya apa? Supaya mereka satu puak tidak dipilih, pilihlah aku. Tak ada niat selain pada itu. Hanya ucapan-ucapan mengangkat martabat keinsanan. Tipu ya tuan-tuan. Nak kekal sebagai ketua, nak kekal sebagai pemimpin, nak sokongan bangsa lain, burukkan bangsa sendiri, bunuh bangsa sendiri asal aku kekal. Geram 25 tahun dah duk angan-angan. Tak ada kaitan dengan hidup atau yang telah mati. Tapi bangsa ini telah rosak serosak itu. Peluang untuk berucap dalam majlis seumpama itu bukan selalu ada. Ini ucapan tentang budaya bangsa, tamadun, sejarah, kelangsungan masa depan, masa yang telah lalu. 1838 adalah detik ditawan semula tanah ini, dipimpin oleh Tengku Muhammad Saad, Tengku Khudin, dengan segala ketumbukan rantau ini datang bantu atas seruan jihad yang ada dalam Islam. Melayu ni tuan-tuan mulia, hebat, bertamadun, hanya
kerana datangnya Islam. Maka jangan diperlekehkan orang berjuang Islam. Siapa ada pemimpin pada waktu ini yang boleh menyeru kepada jihad? Tuan-tuan, suluh tiap-tiap orang pemimpin tu yang boleh bercakap tentang jihad, seru dan orang main. Tuan-tuan bayangkan seorang-seorang. Mana ada? Tak ada dah, tuan-tuan. Jihad untuk diri je. Guna semua. Orang lah panggil tunggang. Dia yang menunggang, dia menuduh orang. Itu bangsa kita. Bubuh nama baik-baik. Kalimah-kalimah mulut untuk mempersonakan orang. Pipih di luar, rencong di dalam.